memang besar hati dapat datang balik ke kampung Teluk Kandis. Meriahlah celebrate dengan penduduk-penduduk kampung. Hari ini kami ingin meraihkan keberkatan Ramadan bersama penduduk kampung yang kami lihat sangat semangat, sangat committed, mempunyai semangat kemasyarakatan. So hari ini kita menyantuni 60 penerima wakaf dari Kampung Teluk Kandis. Setiap keluarga menerima RM250 sempena Hari Raya Idul Fitri dan pack barangan keperluan asas. Pihak PNB juga mewakafkan 2 katil pesakit dan 5 kursi roda untuk kegunaan penduduk di sini. Pihak PNB telah mewakafkan sebanyak RM650,000 untuk keperluan Kampung Teluk Kandis. Projek yang dijalankan atau dilaksanakan adalah pembinaan Dewan Sempurna yang baru, penambaikan gerbang masuk utama dan kerja-kerja naik taraf asas ketika emas. Juga kita memberi pertolongan dan bantuan kepada usahawan-usahawan di kampung ini, 10 scholarship PNB.